cara yang macam mana yang cara yang Islam yang sebenarnya. Kalau kita tengok kenapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam yang sebenar kan ramai orang suka kepada Nabi kan, pakcik-pakcik baginda, Abu Jahal, Abu Lahab, semua gelarkan Nabi dengan Al-Amin kan, kata benar, bercakap benar. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam yang sebenar kan, tak boleh buat riba kan, tak boleh buat perkara yang haram. Takkanlah Islam ni kan hanya sekadar ritual. Sedangkan dalam solat kita minta